Eh, Sebagaimana yang kita sedia maklum, politik itu adalah sesuatu yang dinamik sifatnya. Ianya sentiasa berubah ke arah kebaikan daripada satu keadaan ke satu keadaan. Keadilan sekarang ini diasaskan pada tanggal 4 April tahun 1999, lebih kurang 5 tahun usianya. Setelah tentulah sejak ianya ditubuhkan pada tahun 99 yang lalu sehingga kini 5 tahun, ada perubahan-perubahan yang berlaku. Perubahan itu kemungkinannya ada dua. Satu, perubahan yang memerangsangkan. Kedua, perubahan yang agak kurang memerangsangkan. Setelah melalui proses pilihan raya yang pertama tahun 99 yang lalu, di ketika itu kita lihat sambutan begitu memerangsangkan daripada rakyat seluruh lapisan. Tetapi pada pilihan raya kali ini nampaknya keadilan sudah hampir mencapai titik yang terakhir. Namun kita dapati ya masih ada yang merasakan meletak harapan dalam hati, dan semakin ramai bilangan yang merasakan bahawa perjuangan itu ada di mana-mana. Perjuangan itu bukan hanya dalam Parti Keadilan, bukan hanya dalam Parti PAS, DAP, PRM, tetapi perjuangan itu juga adalah UMNO atau Barisan Nasional. Inilah premis yang telah membuatkan saya dan rakan-rakan mengambil keputusan untuk kembali ke pangkuan UMNO. Saya adalah mantan Ketua Penerangan Keadilan Pusat dan saya juga mantan pengurusi Keadilan Perhubungan Negeri Sembilan. Selaku Ketua Penerangan, saya turun ke Padang. Saya merantau, saya sentiasa dari utara ke selatan, timur ke barat, menemui rakyat pelbagai lapisan, memberikan penerangan, menemui pimpinan-pimpinan peringkat akar umbi. Kita melihat, saya sendiri melihat dan mendapati bahawa suasananya tidak lagi seperti mana ia mula-mula ditubuhkan lalu. Sebab itu saya setelah memikir panjang, sedalam-dalamnya, kalau ditanya sejauh mana saya fikir, saujana mata memandang. Setinggi mana saya fikir, setinggi 7 petala langit, 7 petala bumi dalamnya. Dan kita melihat bahawa tidak ada jalan lain melainkan untuk meneruskan kesinambungan perjuangan, khususnya untuk membentuk masyarakat Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Maka UMNO khususnya dan Barisan Nasional adalah wadah yang kita rasakan sesuai. Perlu saya tegaskan bahawa saya cuma bertukar wadah tetapi tidak bertukar akidah. Sebab ada di kalangan rakan-rakan dalam barisan alternatif terus melemparkan tuduhan yang melulu, terus menjatuhkan hukuman, terus mengeluarkan fatwa, yang mana ini menunjukkan kontrasnya apa yang mereka perjuangkan selama ini. Perjuangan barisan alternatif untuk membentuk masyarakat, untuk budaya politik baru. Apa dia budaya politik baru? Politik baru itu politik yang adil. Politik baru itu politik yang membenarkan perbezaan pendapat, membenarkan perbezaan pendapat dengan apa namanya, dengan dia punya apa ni nak kata kritikan yang membina, ya, bersedia menerima pandangan, kritikan yang membina dan dengan adab-adabnya, adab berbeza pendapat. Tapi apa yang saya lihat setelah kami menyiarkan keluar daripada barisan alternatif khususnya keadilan dan menyertai kembali kepada UMNO, kita lihat budaya untuk menghormati pandangan orang lain itu tidak ada. Budaya untuk menerima pelbagai pandangan itu tidak ada. Budaya untuk berlaku adil dengan tidak melemparkan fitnah itu tidak ada. Perjuangan keadilan selama ini untuk menentang fitnah, menentang ketidakadilan, menentang amalan melemparkan hukuman atau tuduhan tanpa sebarang soal siasat.
Di suatu ketika mereka menentang amalan itu. Di suatu ketika yang lain dalam kes saya, mereka pula yang menampakkan pelbagai fitnah, menampakkan pelbagai tuduhan, yang mengatakan kami menjual harga diri, kami masuk UMNO kerana kebendaan. Sebab itu saya kata di suatu ketika yang lain, apa yang mereka idealisme yang mereka perjuangkan selama ini dengan realiti yang berlaku tak sama, tak secocok lah. Untuk menafikan, tidak ada kata seindah bahasa yang dapat kami nukilkan untuk menafikan. Pelbagai penafian telah kami buat. Bukan sekadar penafian, kami cabar Zul Helmi tampil ke muka, tampil ke hadapan, pegang Quran, kita sebagai seorang Islam bersumpah wallahi wabillahi watallahi, ya, cari di mana masjid ada, mengatakan dengan tegas mengatakan bahawa kami berani